lamma ightasalu bima'il haya nazaru ilal jannah. Bila kita semua dah mati, bila Allah nak bangkitkan besok di akhirat, Allah jiruskan dengan air dinamakan ma'ul hayat namanya. Bila dijuruskan dengan ma'ul hayat, ma'ul hayati nama dia. Kita semua ni dah hancur, so bila Allah jiruskan dengan air kehidupan, pakai hidup, dia jadi seperti manusia. Semua muda-muda belaka, tak ada tua-tua lah. Bila dibangunkan besok, ahli syurga ni awal-awal Allah dah tunjuk. Bila dia dihidupkan, nampak syurga. Ini pun kita berdoa pada Allah Ta'ala, bangun-bangun besok, dia nampak syurga dah. Nazaru ila jannah. Bila dia terpandang syurga, terus dia mensyukuri. Sebab dalam dunia, dulu dia golongan orang yang sentiasa syukur. Maka mereka membaca doa yang menunjukkan bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43. Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wal najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pengajian kitab kita yang kita mempelajari kitab yang bernama Aqidatul Aqaid. Masih lagi kita di bawah tajuk Muqtada Kalimah Syahadah, iaitu tuntutan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, qultu ya Rasulullah, man asbaqun nasi ila syafa'atika? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terdahulu mendapat syafaat engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang mengucap kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dalam hatinya. Menerusi hadis ini menunjukkan bahawa mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang pertama mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, man hafiza sab'a kalimatin fahuwa indallahi syarif. Barang siapa yang memelihara 7 kalimat ini, di sisi Allah Ta'ala dia mulia. Wa indal malaikati syarifun, dan di sisi para malaikat pun ianya adalah mulia. Wa ghafarallahu lahu zambahu, dan Allah mengampunkan dosanya. Wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak buih di lautan. Wa yajidu halawata ta'ati, dan ia akan mendapat kemanisan ketaatan kepada Allah. Wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan lahu, hidupnya dan matinya baik. Yang pertama, la yazalu yajri ala lisanihi fi ana al-laili wa atrafin nahar la ilaha illallah. Sentiasalah lidah dia siang dan malam mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka yang sentiasa lidahnya siang ke malam ke, tengah malam, tengah hari, tidak lekang lidahnya menyebut kalimat la ilaha illallah, orang ni mulia ni. Yang kedua, apabila ditimpa musibah, sama ada ianya musibah tu besar ataupun kecil, tidak pernah lekang lidahnya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni biasa yang besar ya, orang meninggal dunia je. Yang musibah yang kecil-kecil, kita susah nak sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sebut pun orang tanya, siapa mati? Sama mati. Sebab orang kita faham baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu ialah mati. Yang ketiga, apabila ditimpakan suatu perkara yang kita tak apa suka, tapi itu dah takdir Allah, suatu yang payah lah, suatu yang payah, suatu yang sukar. Iza istaqbalahu makruh, suatu yang tidak disukai, mana suatu yang payah, lazimilah lidah kamu menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun benda itu payah, kalau kita sebut kalimah ini, Allah sayang kat kita, mulia si para malaikat, Allah ampunkan dosa. Lepas tu Allah bagikan jalan keluar dia. Allah akan bagikan jalan keluar. Dan yang keempat, jangan selalu sebut besok aku buat, tapi besok aku lakukan insya-Allah. Jangan lupa menyebut kalimah insya-Allah. Lazimilah menyebut kalimah insya-Allah, insya-Allah. Dan idza jara ala lisani lagwun au amalu su'in qalla au kasur, kalaulah lidah ini sudah terlanjur menyebut benda-benda yang lagha ataupun melakukan perkara-perkara yang tak elok, sama ada sedikit atau banyak, sebutkanlah astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ke berapa tu Mak? Yang ke-6. Apabila selesai menyebutkan sesuatu, kita menyebut alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah ni kita akan bahas sebentar lagi berkaitan tentang syukur. Dan yang terakhir, apabila mulakan sesuatu, bacalah bismillah, bismillah. Terus kita membaca kitab kita ni berkaitan tentang muqtada kalimah syahadah. Kehendak kalimah syahadah yang ke-14 ya. Ar-Raja sudah. Syukur ya. Yang ke-15 ialah asyukru. Ya, antara tanda mereka yang benar-benar mengamalkan ataupun yang faham dan menunaikan kehendak la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserlah
Dari sudut perbuatan dia, iaitu mensyukuri. Syukur. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akala aw yashrabul syurbata yahmaduhu 'alaiha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah redha kepada hambanya an ya'kulal aklata, walaupun dia makan sesuap ataupun minum seteguk, bersyukur pada Allah. Fayahmadullah, maka dia memuji Allah di atas nikmat yang Allah berikan walaupun sesuap. Bila Allah redha, Allah turunkan rahmat. Bila Allah redha, Allah berikan keampunan. Bila Allah redha, Allah sentiasa akan memberikan pertolongan. Jadi bila kita makan, Allah redha, makanan kita tak akan jadi penyakit. Kalau kita kata ini tak boleh makan, ini tak boleh makan, semua tak boleh makan. Ini tak boleh makan. Kita bila kata tak boleh makan, makna kita tak yakin Allah redha. Cuba Allah redha. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap makanan ni mesti ada kelebihan dia. Ya, ini untuk sini, ini untuk ini. Kalau semua tak boleh makan, Jeffrey, badan pun lembik. Bismillah, dimulakan dengan bismillah, Allah turunkan berkat. Bila kita bersyukur pada Allah, Allah redha. Bila Allah redha, maka Allah berikan kesihatan, Allah berikan kita ketakwaan. Bila Allah berikan kekuatan kepada kita, baru boleh banyak semayang, banyak rakaat. Bila badan dah sihat, barulah boleh kita mengaji, baru boleh kita baca Quran, baru boleh kita berzikir. Oleh sebab itulah, kalau kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah redha sangat di kalangan hambanya, an ya'kulal aklata, kalau makan satu suap, au yashrabu au yashraba syurbata, walaupun minum seteguk, fayahmaduhu 'alaiha, memuji Allah, memuji alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah tanda hamba Allah yang melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Asma binti Zaid radhiyallahu anha, katanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin, yaji'u munadin fayunadi bisautin yasma'uhu al-khalaiqu." Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mengumpulkan generasi awal dan akhir, maka datanglah yang menyeru, suaranya tidak didengar, suaranya yasma'ul khalaiqu, suaranya telah didengar oleh semua makhluk, dan akan diketahui pada hari ini siapakah orang yang paling mulia, dan akan bangunlah orang yang bangun di tengah malam meninggalkan tempat tidur, wahum qalilun, sedangkan mereka tak ramai. Mana orang bangun tengah malam yang beribadat kepada Allah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tak ramai. Wahum qalilun, mereka ni memang sedikit. Summa yunadi liyaqumul ladzi kana la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, bangunlah mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga jual beli daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fayaqumun wa hum qalil, bangun tapi tak ramai juga, tak ramai. Mana mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh bisnes dia ni daripada mengingat Allah, tak ramai. Summa yunadi liyaqumul ladina kanu yahmadunallaha subhanahu wa ta'ala fis sarra wad darra,
Dan diserukan pada hari kiamat besok, bangun mereka yang mensyukuri nikmat Allah. Waktu senang pun dia mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah. Waktu susah pun dia memuji Allah. Fayaqumun, bangunlah. Tapi wahum qalil, tak ramai juga. Barangkali ramai waktu senang, ramai orang menyebut Allah, rajin berzikir, rajin beribadat. Tapi bila diujikan kesusahan, tak ramai. Maka dua golongan ini, apabila ianya senang pun dia berzikir, dia tak lalai ingat Allah. Bila dia susah besok pun, golongan yang kedua, orang yang susah ni, bila dia senang pun ingat Allah, bila dia susah pun ingat Allah. Sama aja. Tapi golongan ni tak ramai. Golongan tak ramai. Tak payah tengok orang lain lah. Kalau kita ni waktu senang, kuat ibadat. Kalau mula kita ni sakit, dia punya amalan dia menurun. Tak tahulah Jeffrey sama. Kalau badan sihat, semangat ya. Badan tak sihat ni, semua tak semangat. Maka kita belum termasuk golongan yang disebut dalam kitab kita asyukru. Asyukru. Summa yuhasabu sairun nas, kemudian dah semua berkumpul, mereka ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Diriwayatkan di kalangan tabi'in menyebut, barang siapa yang zahir ke atasnya beberapa nikmat, falyukthir zikra alhamdulillah. Kalau banyak ada nikmat kita, macam-macam nikmat depan kita ni, nikmat kesihatan, nikmat tempat tinggal, nikmat keluarga, macam-macam nikmat, maka perbanyaklah menyebut alhamdulillah. Wa man kasurat humumuhu fa alaihi bil istighfar. Barang siapa banyak kerusingan, maka perbanyaklah menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini susah dia. Dia bila rusing menyebut astaghfirullah. Ini payah cari. Kalau siapa buat ni, golongan baik. Wa man alaha alaihi al-faqru falyuksir. Barang siapa yang dihempitkan oleh kefakiran, kesusahan, perbanyaklah menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiga ni adalah amalan ulama-ulama at-tabi'in selepas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dihempitkan oleh kesusahan, banyak menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an, katanya, awwalu man yadkhulul jannata man yahmadullaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama masuk syurga dan mereka yang mensyukuri Allah, sama ada waktu senang dan juga ataupun di waktu susah. Ini syukur. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud doa dia. Apakah doa Nabi Allah Daud? Nabi Allah Daud berdoa, Allahumma inni as'aluka arba'atan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau 4 perkara. Yang wa a'udzubika min arba'atin, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah 4 perkara juga. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, as'aluka lisanan zakira. Aku mohon kepada Engkau ya Allah lidah yang kuat berzikir. Wa qalban syakiran. Dan aku memohon pada Engkau ya Allah hati yang sentiasa mensyukuri. Ni kalimah la ilaha illallah. Kalau kita berdoa, doa Nabi Allah Daud alaihi salam, wa qalban syakiran. Dan yang keempat, wa badanan sabiran.
Itu badan yang sabar melakukan ibadat kepada Allah. 4 ini yang dimohon oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma inni as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira wa badanan sabira. Dan 4 pula yang didoa oleh Nabi Allah Daud alaihi salam minta Allah jauhkan. Yang pertama, tadi dah 4 ke 3? Baru 3. Yang keempat, wa zaujatan tu'inuni fid dunyaya wa akhirati. Yang keempat, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, jodohkanlah aku atau kurnialah aku isteri yang menolongkan aku di dunia dan di akhirat. 4 yang dimohon oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Maknanya kalau kurang kena beritahu, saya lalu kurang satu. Aku lalu kurang satu. Tak perasan kadang-kadang. Yang dimohon oleh Nabi Allah Daud alaihissalam iaitu minta Allah jauhkan. Yang pertama, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada dikurniakan anak yang menjadi bos kepada aku. Dia jadi sayyid. Apa kan orang tua macam ni. Bapak buat ni. Kita kalau dah tua-tua, anak arah sana, arah sini, kita minta Allah lindungkan. Sebab tu anak yang buat. Mak tak masak ke? Sebab tu dia boleh masak. Dah tua bangka dah. Nak suruh mak juga masak. Sebetulnya masak untuk mak, bukan mak tu susah-susah nak masak. Awak semua dah besar-besar, ibu menjadi hamba pula, anak menjadi ketua. Berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa min imra'atin tushayyibuni qabla al-masjid. Ya Allah ya Tuhanku, jauhlah aku daripada dapat isteri yang mencepatkan beruban kepada aku. Pada kata asalnya muda lagi, ya Allah, penuh uban, kepala beruban, janggut beruban, misai beruban, habis semua beruban. Bulu dekat telinga ni pun beruban. Panas kepala ni sebab apa? Masalah isteri. Minta Allah jauhkan supaya isteri ni isteri yang salihah, isteri yang tidak bukan isteri yang banyak buat masalah sehingga menyebabkan sepatutnya lambat lagi tumbuh uban, penuh tumbuh uban dah. Yang ke berapa maknanya? Wa malun yakunu azaban li. Ya Allah, jauhlah aku daripada harta yang menyebabkan aku terseksa. Dapat harta jangan terseksa. Yang ke 4, betul keempat kan? Ya Allah ya Tuhanku, jauhlah aku daripada minjarin law ra'a minni hasanatan fakatamaha walau ra'a minni sayyi'atan afshaha. Ya Allah ya Tuhanku, jauhlah aku dapat seorang jiran yang dia bila nampak aku buat baik sembunyinya, tapi kalau aku buat salah, habis dia jaja, habis cerita buruk kita. Yang baik kita tak nak nak cerita, yang buruk kita cerita. Itulah satu buruk, habis semua dijaja ni. Ya Allah, jauhlah daripada dapat jiran yang sedemikian rupa. Ini doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan daripada Nabi Allah Daud alaihi salam, al-imam faqih, iaitu seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Maliki, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala berkata, wa inna ahlal jannati yahmaduna Allah fi sittati mawadi'a. Kalau nak tengok penghuni syurga, penghuni syurga ni dia memuji Allah pada 6 keadaan, 6 tempat ni dia puji Allah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada ahli syurga. Ahli syurga ni dia bersyukur pada Allah apabila melalui 4 tempat. Berapa 4 ya tadi? 6 tempat. 6 tempat. Yang pertama,
ketika lalu di atas titian sirat al-mustaqim. Bila Allah berfirman dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang buat dosa, lintasilah titian sirat al-mustaqim. Bila Allah berfirman wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, takut tak ketika tu? Semua orang takut. Wahai orang buat dosa, semua ada orang buat dosa. Lalu sekarang tengok orang jatuh, orang yang tak terselamat. Ketika itulah siapa terselamat bersyukur sungguh. Ahli syurga ni Allah selamatkan dia. Bila lalu sahaja selamat. Penghuni syurga membaca doa yang Allah berfirman dalam suratul Mu'minun ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Allahu akbar. Ini ciri-ciri orang yang beriman, sentiasa mensyukuri hatta ketika telah terselamat lalu di atas titian siratal mustaqim pun memuji Allah, iaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tak terjatuh ketika lalu titian siratal mustaqim, bahkan terselamat ketika itu, membaca alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Yang kedua, apabila sudah terselamat ini juga, ketika lalu di atas titian siratal mustaqim, bila Allah kata selamat, lintas ni, mereka ini tidak termasuk orang yang zalim, orang yang dirahmati oleh Allah. Pertama dia mensyukuri, membaca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin, tak termasuk orang yang berdosa. Kemudian mereka ini juga berdoa ketika selesai lalu di atas titian siratal mustaqim, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurus syakur. Surah Fatir ayat 34. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami daripada kesedihan. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan balakan dengan syukur. Ini yang kedua. Makna yang pertama, kerana tidak tergolong golongan orang yang dimurkai oleh Allah, mereka mensyukuri, dan bila terselamat juga mereka membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan wa inna rabbana laghafurus syakur. Yang ketiga, lamma ightasalu bima'il haya nazaru ilal jannah. Bila kita semua dah mati, bila Allah nak bangkitkan besok di akhirat, Allah juruskan dengan air dinamakan ma'ul hayat namanya. Bila dijuruskan dengan ma'ul hayat, ma'ul hayati nama dia. Kita semua ni dah hancur, so bila Allah juruskan dengan air kehidupan, pakai hidup, dia jadi seperti manusia. Semua muda-muda belaka, tak ada tua-tua. Bila dibangunkan besok, ahli syurga ni awal-awal Allah dah tunjuk. Bila dia dihidupkan, nampak syurga. Ini pun kita berdoa pada Allah Ta'ala, bangun-bangun besok dia nampak syurga dah. Nazaru ila jannah. Bila dia terpandang syurga, terus dia mensyukuri. Sebab dalam dunia dulu dia golongan orang yang sentiasa syukur. Maka mereka membaca doa yang menunjukkan bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ni orang kaki ceramah lalu baca ni. Orang kaki ceramah lalu baca.
Dulu saya selalu juga tu. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 43. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk akan kami lihaza ini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan mendapat petunjuk melainkan diberi petunjuk oleh Allah. Bila bangun saja, dibangkitkan di padang mahsyar, Allah juruskan dengan air kehidupan, dah bangun nampak syurga, terus mengucap kalimah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surah Al-Anfal, surah Al-A'raf ayat 43. Kemudian penghuni syurga ni, bila masuk saja syurga, Allah tengok syurga macam-macam. Seronok tengok syurga ni, memuji Allah juga. Tak lekang lidah ni memuji Allah. Ni ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri orang yang menunaikan tuntutan kalimah syahadah yang telah kita bahaskan pada hari ini. Apakah doa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 74. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami dan telah mewarisikan akan kami bumi, iaitu dunia tu. Maka mereka ini iaitu diwarisikan mereka al-ard, iaitu syurga ini Allah telah wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang benarlah janji Allah, iaitu mereka dimasukkan ke dalam syurga. Puji Allah juga. Itu keberapa, Mak? Yang keempat ya. Yang kelima. Ingatkan yang keenam, takut tertinggal. Yang kelima, apabila mereka itu kekal di dalam syurga, hina istaqarru fi manazilihim, kedudukan mereka dikekalkan oleh Allah dalam syurga. Oh, syukur juga, sentiasa syukurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 34 sehingga 35. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini semua ada dalil Quran. Bila kita baca Quran, jumpa ni, Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk kepada kita ini ciri-ciri ahli syurga. Apa yang diucapkan oleh penghuni syurga yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syurga. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurus syakur, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami ini kesedihan. Tak ada sedih dah masuk syurga. Sesungguhnya Tuhan kami ini Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Alladzi ahallana, yang telah menetapkan kami, iaitu tempat yang kekal, min fadlihi, daripada kurniaan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni juga mensyukuri Allah. Dan yang keenam, ini ciri-ciri dah masuk dalam syurga, makan sedap-sedap, apa yang nak semua dapat. Kita baca dalam doa tahlil, sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang rendang-rendang, boleh makan, boleh capai, macam-macam. Di dalam syurga ni nak apa pun semua ada. Jeffrey nak apa? Teringin nak makan buah pulasan ada. Sekarang tak jumpa buah pulasan dah. Jeffrey teringin nak makan apa? Buah sentul ada. Semua ada. Jadi bila kita buah sentul ada, buah sekarang ni susah nak cari buah rambai. Dulu rambai tak laku, sekarang rambai mahal. Jeffrey dah habis semua pokok rambai, kena potong. Tebang dah habis. Tiba-tiba mahal pula rambai sekarang ni. Kita kata, oh mahal pula rambai. Bila penghuni syurga ni dah habis makan, dia tetap baca juga doa. Allah berfirman dalam suratul Fatihah,
inilah bacaan orang dalam syurga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Syukur ni. Panjang cerita buat syukur. Syukur, bagaimana nak tahu sempurna syukur? Tamamus syukri, sempurnanya syukur itu pada 3 perkara. Yang pertama, idza a'taka Allahu syai'an fantanzuru manil ladzi a'taka. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu sesuatu, maka pandanglah siapakah yang memberi kepada engkau. Semua nikmat ni datang kepada Allah. Fatahmaduhu, lantaran ia terus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, antarda bima ataka, bahawa engkau redha atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, madama zalika syai'u ma'aka wa quwwatuka fi jasadika la ta'sihi. Selama mana sesuatu yang diberikan oleh Allah masih ada dekat kamu, dan jasad kamu sekarang ni pun kuat, sihat, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Badan dah sihat, macam-macam nikmat Allah beri, masih lagi kekal pada kita. Kaki boleh berjalan lagi, tangan boleh kita menyuap makanan, macam-macam. Tanda sempurna syukurmu. Jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Sama balik kita. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ke-16, sabar, iaitu sabar. Sabar ini terbahagi berapa kategori sabar. Itu ada sabar sebelum kita melakukan ibadat, dan sabar ketika melakukan ibadat. Sabar ketika mana kita berhadapan dengan segala musibah, itu orang sabar. Kategori sabar. Sabar ketika mana kita ditimpa oleh Allah Ta'ala bala, ini juga sabar. Maka oleh sebab itulah sabar ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan akan orang yang sabar itu pahala mereka tanpa boleh dihitung. Barangkali ada seseorang itu amalannya tidak mencukupkan ianya masuk syurga, tapi Allah sayangkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ujikan dia. Sebab apa kita ni kadang-kadang sakit, tiba-tiba sakit je. Jeffrey tiba-tiba sakit pula tu. Tersadung dia sikit dah, patah kaki, sikit je. Orang lain lagi tak patah pun, kita kata ya Allah sikit je. Sebab apa tu? Sebab Allah sayang kat kita. Sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, innar rajula latakunu lahu darajatu indallah. Sesungguhnya lelaki ini, lelaki ke perempuan masuklah umum hadis ini, latakunu lahu darajatu indallah, dia ada darajat di sisi Allah. Allah ada potensi dia. La yablughuhu bi'amalihi, tapi ko amalan tak menyampaikan ia ke syurga Allah. Hatta yubtala bi bala'in fi jasadih, sehingga dibalakan oleh Allah pada jasadnya.
Bila Allah ujikan dia ni, Allah bala kat jasad dia ni, tubuh badan ni, sabar, tak menyalahkan orang. Tak menyalahkan Allah, tak ada menyalahkan orang. Kalau tidak, orang lain pun jadi mangsa. Fayuballighuha bidzalika, dengan sebab dia sabar ujian Allah ni, Allah naikkan derajatnya, melayakkan dia mendapat syurga Allah. Bermakna mereka yang menunaikan kehendak la ilaha illallah, apa-apa ujian Allah timpa kepada dia, sangka baik ke Allah, ni Allah nak bagikan naik derajat aku. Sebab banyak sangat dosa yang telah kita lakukan, yang dosa ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak hapuskan, tahu dia apa-apa begitu saja, tanpa ada sebab. Senang nak hapus, dah kena dibersihkan dosa ini melalui ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itulah Allah berfirman, hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar tersebut, akan pahalanya tanpa boleh dihitung oleh sesiapa pun, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW apabila ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling teruk sekali menghadapi ujian ni, bala ni? Qala al-anbiya'u, iaitu para nabi. Summa salihun, orang salih. Mana orang baik ni memang banyak ujian. Summal amsalu fal amsalu, kemudian yang seumpama seperti mereka. Seumpama seperti mereka, sebab Allah sayang. Allah sayang. Dan Imam Abu Lais Samarqandi berkata, salasatun min kunuzil birri, tiga perkara ini adalah pembendaharaan kebaikan. Siapa buat tiga perkara ni, oh, dia telah memiliki pembendaharaan kebaikan. Dia ada gudang yang besar kebaikan bagi dia. Yang pertama, kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah. Orang pun tak tahu. Oi, berwajah baru surau Ittihadiyah ni, tanya Abang Zawi, siapa bagi ni? Dia kata dia tak bawa bagi nama. Berwajah baru, nampak cantik. Jadi orang yang menyembunyikan sedekah ni, dia telah memiliki pembandaraan kebaikan. Yang kedua, kitmanul waja'. Ini payah ni, menyembunyikan sakitnya. Ini payah. Orang tanya kita, jawab panjang. Semua kita cerita. Orang pun tak tahu kita ada kencing manis. Saya ni ada kencing manis, tinggi pula hari ni, dia kata. Semua dia cerita kencing manis, dia cerita darah tinggi, dia cerita habis. Dia tidak kitmanul wajah. Orang yang benar-benar memiliki pembandaraan kebaikan ini menyembunyikan kesakitannya. Sakit Jeffrey, alhamdulillah lah Ustaz, boleh semayang lagi, boleh semayang, boleh mengaji, alhamdulillah, syukur. Sakitnya hanya Allah saja yang tahu. Ini hebat orang ni. Yang ketiga, kitmanul musibati, menyembunyikan musibah. Ini adalah kategori orang yang cukup sekali tinggi kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruhnya, sebelum kita teruskan lagi, yaitu Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha,
ma yusibul mu'minu min musibatin hatta syauka fama fawqaha illa hattallahu anhu biha khati'atan. Tidak ada yang menimpa kepada orang yang beriman daripada musibah sekalipun kena duri, melainkan Allah hapuskan dosanya. Mak tadi cuci siang ikan atau cucuk duri, jangan balingkan tu. Aku marah ni kan. Dia pun baling. Dia kata nak payah baling anak ni. Nampak ni darah ni. Dia kata ikan ni pun satu, dia kata. Dia kata hatta syauka duri, apa jenis duri pun itu tujuan Allah nak menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan hukuman Allah. Yang ke-18, berserah diri, iaitu tawakal. Iaitu bertawakal. Ini juga di antara tanda seseorang itu mengamalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertawakal. Tapi syarat bertawakal, mestilah mereka beramal terlebih dahulu. Selagi mana belum beramal, tidak sempurna tawakalnya. Ini berkaitan tentang tawakal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah sahaja mereka bertawakal, tidak bertawakal kepada yang lain. Banyak terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita tentang tawakal. Di antaranya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang suka menjadi manusia yang paling gagah, maka tawakallah kepada Allah. Dah buat ibadat, kita tawakal. Kita telah bahaskan pada pengajian yang lepas berkaitan tentang ar-raja, harapan. Seseorang itu tidak boleh berharap kepada Allah tanpa ibadat. Kalau tanpa ibadat dia harap Allah ampunkan dosa, dia harapkan Allah merahmati dia, maka mereka ni gurur, nama dia, tertipu. Tanda orang yang mengharapkan rahmat Allah, dia kena ibadat dulu. Selepas beribadat, dia bertawakal dan mengharapkan supaya Allah memberikan keampunan dan Allah menerima amalan dia. Wa man sarrahu an yakuna akraman nas, siapa suka nak jadi manusia yang paling mulia, karim, akram, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, wa man sarrahu an yakuna aghnan nas, siapa nak jadi manusia yang paling kaya, falyakum bima fi yadillah, hendaklah ia apa yang ada di sisi Allah itu awsaqum mimma fi yadi, terlebih dia yakin daripada apa yang ada di tangan dia. Yang ada kat tangan kita ni, kita tak boleh yakin. Ya sekarang banyak, tapi Allah boleh ambil bila-bila masa. Kita yakin apa yang ada di sisi Allah. Oleh sebab itu minta ke Allah Ta'ala. Nabi Allah Daud alaihi salam pernah berkata kepada anaknya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Daud berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya ditunjukkan kepada seorang laki-laki itu tanda dia bertakwa ada 3. Yang pertama, husnul tawakkul, baik tawakalnya sesuatu yang ia belum capai. Kita belum dapat lagi, kita usaha, kita berdoa, baik tawakalnya sesuatu belum ia miliki.
Kita belum miliki lagi syurga Allah. Kita belum miliki. Maka baik tawakal kita, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni. Ya Allah, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka kita bertawakal kepada Tuhan yang tidak akan mati. Alhamdulillahilladzi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada segala kesedihan dan juga kerusingan, supaya kita ini tidak termasuk orang yang sedih di akhirat besok. Dan seterusnya lagi. Yang kedua, husnul ridha fima qad nala. Baik redanya atas apa yang didapat sekarang. Apa yang kita dapat sekarang ni? Redha. Itu pemberian Allah. Jangan mengeluh di atas pemberian Allah. Redha. Dan yang ketiga, husnul sabri fima qad fata. Baik sabarnya pada sesuatu yang telah hilang. Sesuatu yang dah tak ada dah. Sabar. Tiga ini kalau kamu ada, wahai Sulaiman alaihi salam, kata Nabi Allah Daud, kamu termasuk orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan baik tawakalnya kepada Allah, iaitu berserah diri, dan kasihan besar, iaitu ada belas kasihan, kasihan belas, dan 19 merendahkan diri, memuliakan kepada yang tua, dan kasih sayang kepada muda dan yang kecil. Mesti ada perasaan belas kasihan. Dan juga ada perasaan sentiasa menghormati, yang kecil menghormati yang besar, yang besar menghormati yang kecil, yang kecil menghormati orang tua, dan yang tua menghormati juga sayang pada kanak-kanak. Dan seterusnya lagi, meninggalkan sifat angkuh dan ta'ajub. Jangan kita ada sifat ta'ajub dan angkuh. Kenapa? Semua ni adalah berbentuk sementara. Yang kita nak tuju ialah akhirat. Akhirat. Oleh sebab itu kita kenal siapakah musuh kita, apakah tempat yang kita nak makmurkan. Maka disebut oleh para ahli ulama, di antara seorang wali Allah yang bernama Syaqiqul Barhi. Syaqiqul Barhi berkata, aku melihat setiap orang manusia ni ada kekasihnya. Ada orang yang dia sayang. Dia sayang orang ni, dia ada sayang. Dan sentiasa menzahirkan bahawa dia sayang. Tapi aku mendapati kekasihku ialah taat kepada Allah. Wali Allah ni Syaqiqul Barhi. Baru ni kuliah subuh saya cerita Syaqiqul Barhi. Fawajadtu habibi ta'at Allah. Dia kata, kenapa tu? Kerana supaya dengan taat kepada Allah ni, kekasih taat kepada Allah ni tidak akan berpisah daripada aku. Ketika mana? Ketika mana di padang mahsyar besok. Yang lain khalas. Ketika di padang mahsyar taat pada Allah, itulah kekasihku. Ketika di atas titian siratal mustaqim, itulah kekasihku. Maka aku jadikan kekasihku taat kepada Allah. Ni semua yang kita bahas ni semua taat. Semua berbentuk taat kepada Allah. Tidak ada ta'ajub, tak ada riak dan sebagainya. Kemudian kata Syaqiqul Barhi, aku tengok setiap orang ni mesti ada musuh dia. Orang ni ada musuh dia. Manusia ni ada musuh dia.
maka aku mendapati bahawa musuhku ialah kafir dan juga iaitu dan syaitan. Dia kata musuh orang kafir ni mudah. Kalau orang kafir serang kita, kita lawan, maka kita mati syahid. Tapi musuh aku syaitan ni paling payah, sebab dia nampak aku tapi aku tak nampak dia. Maka oleh sebab itu aku sentiasa berjaga-jaga dengan musuhku. Syaitan nampak kita, kita tak nampak dia. Siapa kata dia nampak syaitan? Pembohong besar. Orang tanya Ustaz Syukri jangan reka-reka. Ya, saya tidak reka. Disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam bab Asy-Syahadah jilid yang keempat, Imam Syafi'i menyebut barang siapa mengatakan dia nampak syaitan bentuk mukanya yang asal, tak layak, tak boleh jadi saksi. Nikah pun tak boleh. Ustaz-ustaz bomo-bomo ni, oh dia kata surau ni pun ada banyak setan ni. Saya rasa bukan setan sini Ustaz, ustaz yang setan. Pembohong besar tu. Siapa yang boleh nampak bentuk asalnya? Barangkali dia ternampak terbang-terbang, entah makhluk. Makhluk ni banyak jenis makhluk, macam makhluk. Adakah kita boleh agak-agak kok dia ni setan ke ni makhluk? Tak, macam-macam jenis makhluk yang kita tak nampak. Tah dia malaikat, dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan sebut jangan sebut bahawa kita nampak bentuk asalnya. Kalau siapa kata boleh nampak bentuk asal, Imam Syafi'i kata tak boleh jadi saksi. Kalau dia saksi, tolak terus. Tolak terus. Lagi satu main teka-teka pula tu. Main teka pula, ini orang ni hantarlah, orang ni hantar. Macam mana tahu? Pula tu dia kata, oh, tengah-tengah rumah awak ni ada orang tanam ni. Tanam. Pula tu macam mana Ustaz? Oh, kalau nak ni saya terpaksa berlawan ni, dia kata. Kurang-kurang 3,000. Ini pun kita kena jaga-jaga, jangan buat benda-benda yang, kalau ajarkan banyaklah berzikir kepada Allah. Saya ajarkan awak sembahyang hajat, mohon kepada Allah Ta'ala, mana-mana yang ada sihir semua ni, Allah utuskan para malaikatnya supaya menghapuskan benda ni. Qala Musa ma ji'tum bihissih innallaha sayubtiluhu. Innallaha sayubtiluhu. Qala Musa ma ji'tum bihissih. Berkata Musa, tidak akan mendatangkan sihir kepada kamu. Innallaha sayubtiluhu. Allah akan batalkan terus. Minta Allah. Itu sebab kita tawakal kepada Allah. Dan sama balik kita. Dan seterusnya, kata Syaqiqul Barhi, aku tengok orang sekarang ni berlumba-lumba dan buat rumah cantik ke rumah apa semua. Semua nak mengimarahkan rumah. Fara'aitu manzili al-qabra. Tapi aku lihat rumah aku yang kekal ialah kubur. Maka oleh sebab itu aku menyebutkan diriku untuk mengimarahkan, memakmurkan kuburku. Tu dia. Ada sampai kita tahap seperti Syaqiqul Barhi, tak sampai kita, tak pernah terfikir pun nak. Melainkan kita piramidi kubur. Kita boleh 7 kaki, apa dia kata? Itu kubur, dia kata kubur. Ini kubur. Siapa pernah fikir kubur macam Syaqiq Barhi? Allahu Akbar. Siapa yang fikir macam Syaqiqul Barhi rahimahullah ta'ala, ni betul mengamalkan apa yang disebut dalam kitab kita, Muqtada Syahadah. Dan seterusnya, aku mendapati sesuatu, jumpa orang mesti ada, dia nak ini, dia nak ini. Tapi fara'aitu talibi malakal maut. Yang aku lihat sekarang ni, yang nak cari aku ialah malaikat maut. Hari ni orang kata, Ustaz, ada orang nak cari Ustaz, nak jumpa dengan Ustaz. Besok dia jumpa dengan Ustaz. Ada je orang nak jumpa.
maka kita kena ingat ada orang lain lagi nak jumpa aku. Ini tak elak-elak, malakul maut. Wala adri mata ya'tini, tapi aku tak tahu malaikat maut ni nak jumpa aku bila. Fasta'adtu, maka aku fasta'adattu, aku sentiasa bersiap sedia. Sebagaimana dia kata, orang yang nak jadi pengantin baru. Siapa nak jadi pengantin baru? Tanpa baju macam-macam. Dia punya kelang kabut dia macam mana nak jadi pengantin baru ni. Begitulah dia kata, aku jadikan untuk menyambut tetamuku. Orang nak cari aku malaikat maut, aku tak tahu bila dia nak datang, tapi aku sentiasa siapkan diri supaya bila datang aku siap sedia. Inilah ucapan seorang wali Allah, Syaqiqul Barqi. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka fawza 'inda al-liqa'i was-sabri 'inda al-qada' wa manazil asy-syuhada' wa 'isa as-su'ada' wan-nasra 'ala al-a'da' wa murafaqat al-anbiya'. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah min kulli bala'id dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka at-taqwa wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah. Allahumma samihna fima akhtana waghfir lana dhunubana wa israfana wa qina adhaban nar. Allahumma zidna wardana warda 'anna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa nas'aluka rahmatan tanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.